Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Daniel Iqbal bin Anton Sumarsono. Saya Shu Yongjen. Saya Abdul Hakim bin Azrul Hisham. Pada video ini, kami akan membentangkan tajuk tentang FPK dan FPG, pelaksanaan prinsip perkembangan pendidikan di Malaysia dalam bilik darjah pada abad ke-21. Sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam tentang hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan guru, izinkan saya memperkenalkan dahulu satu dasar yang penting yang sedang menjadi teras hala tuju pendidikan negara kita pada masa kini, iaitu pendidikan Malaysia Madani. Pendidikan Madani merupakan gagasan baharu yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai kesinambungan kepada transformasi sistem pendidikan negara. Madani itu sendiri membawa maksud masyarakat bertamadun, iaitu masyarakat yang maju bukan sahaja daripada segi ekonomi dan teknologi, tetapi juga berteraskan nilai kemanusiaan, akhlak mulia dan kesejahteraan. Jika kita perhatikan, banyak dasar pendidikan sebelum ini menekankan aspek pembangunan modal insan dan kemahiran abad ke-21. Namun, pendidikan Madani memberikan sentuhan yang lebih menyeluruh dengan menekankan nilai insan, hormat, integriti dan kesejahteraan insan. Ia bukan hanya mahu melahirkan pelajar cemerlang akademik, tetapi juga membentuk ihsan yang berjiwa merdeka, berakhlak mulia dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. Mengapa pendidikan Madani ini penting dalam pembangunan murid? Jawapannya mudah, kerana pendidikan tidak boleh hanya tertumpu pada pemeriksaan semata-mata. Murid-murid kita hari ini berdepan dengan dunia yang jauh berbeza daripada generasi sebelumnya, di mana dunia ini penuh dengan cabaran globalisasi, teknologi digital, perubahan iklim, serta isu sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, murid dibangunkan secara holistik, iaitu merangkumi 4 aspek utama. Yang pertama, intelek, iaitu keupayaan berfikir secara kritis. Yang kedua, rohani, jiwa yang berakar kepada nilai agama, moral dan juga etika. Yang ketiga, emosi, keupayaan mengawal perasaan, berempati dan berhubung dengan orang lain. Dan yang keempat, iaitu tubuh yang sihat, aktif dan mampu menjalani kehidupan seimbang. Inilah intipati yang diangkat oleh pendidikan Madani. Murid tidak lagi dilihat hanya sebagai calon pemeriksaan, tetapi sebagai seorang insan yang lengkap dengan potensi diri. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pendidikan Madani ini diterjemahkan di bilik darjah pada abad ke-21. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Melayu bukan hanya mengajar tentang tata bahasa atau penulisan karangan. Sebaliknya, guru itu menyelipkan elemen nilai hormat, kerjasama, dan empati ketika memberi tugas berkumpulan. Murid bukan sahaja belajar menulis esei, tetapi juga belajar bagaimana untuk mendengar pandangan rakan lain, menyelesaikan konflik secara bijaksana, dan menilai semula tingkah laku mereka. Dalam mata pelajaran sains pula, guru mungkin menggunakan pendekatan blended learning, iaitu gabungan pembelajaran secara tradisional dan juga digital. Eksperimen yang dijalankan di makmal, tetapi pada masa yang sama, murid menggunakan simulasi interaktif di komputer untuk memahami teori dengan lebih mendalam. Di sini, murid bukan sahaja mampu mendapat ilmu akademik, malah belajar tentang tanggungjawab, disiplin dan nilai integriti ketika menjalankan eksperimen. Kalau kita perhatikan dengan teliti, pendidikan Madani sebenarnya sangat berkait rapat dengan prinsip falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK dan juga falsafah pendidikan guru yang dikenali sebagai FPG. FPK menekankan usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, di mana saya telah menerangkannya sebentar tadi. FPG pula menegaskan peranan guru sebagai pembimbing dan pemudah cara untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berilmu. Di sinilah pendidikan Madani menjadi jabatan yang menghubungkan dasar pendidikan semasa dengan falsafah pendidikan negara, yang memastikan bahawa setiap langkah reformasi pendidikan yang dijalankan tidak menyimpang daripada hasrat asal, iaitu untuk membina masyarakat yang bertamadun dan juga sejahtera. Kesimpulannya, pendidikan Madani sebagai dasar semasa amatlah penting kerana ia menekankan pembangunan murid secara menyeluruh. Ia bukan sekadar agenda politik ataupun slogan kosong, tetapi merupakan panduan bagaimana pendidikan di Malaysia dapat melahirkan insan yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran abad ke-21. Murid yang dibangunkan melalui pendidikan Madani bukan sahaja cermelang dalam peperiksaan,
tetapi juga memiliki akhlak mulia, daya kepimpinan serta kesedaran sivik yang tinggi. Dan inilah sebenarnya kunci kepada kejayaan negara kita pada masa akan datang. Selepas ini, kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimanakah pendidikan madani ini berkait dengan prinsip FPK dan FPG serta bagaimana pelaksanaan dapat kita lihat di dalam bilik darjah masa kini. Seterusnya, mari kita bincangkan pula tentang hubungan perkembangan pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun ringkasnya FPK. Seperti yang kita tahu, FPK ialah dasar pendidikan yang telah menjadi tunjang kepada seluruh sistem pendidikan negara sejak tahun 1988. Ia menegaskan bahawa tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. FPK, ia berpegang kepada prinsip bahawa murid bukan sekadar perlu pandai dalam akademik tetapi juga mesti berakhlak mulia, berdisiplin dan mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Dengan kata lain, pendidikan menurut FPK tidak boleh hanya menghasilkan pekerja atau graduan tetapi mesti melahirkan insan yang mampu berfikir, merasa dan bertindak sebagai bijaksana. Inilah yang kita sebut sebagai pembangunan holistik. Yang kedua, hubungan dengan perkembangan pendidikan Malaysia. Jika kita bandingkan dengan perkembangan pendidikan Malaysia pada hari ini, kita akan dapati banyak usaha dan inisiatif selari dengan prinsip FPK. Sebagai contoh, kurikulum sekolah kini tidak hanya menekankan akademik tetapi juga menekankan kemahiran insannya seperti kolaborasi, komunikasi dan kepimpinan serta literasi digital. Ini membuktikan bahawa arah tuju pendidikan negara masih berbasiskan kepada usaha melahirkan insan seimbang seperti yang dihaslat oleh FPK. Malah, pelaksanaan pendidikan madani sebagai dasar semasa turut menjadi putih. Sebenarnya, ia telah menghidupkan semua role FPK dalam konteks abad ke-21. Nilai ihsan, hormat dan integriti yang ditekankan dalam pendidikan madani tidak bukan adalah selari dengan hasrat FPK untuk membentuk insan berakhlak mulia. Oleh itu, bagaimanakah FPK ini dapat dilihat secara nyata di dalam bilik darjah? Kita boleh ambil contoh dalam pembelajaran abad ke-21. Pada zaman ini, ramai guru menggunakan pendekatan blended learning, iaitu gabungan kaedah tradisional dengan kaedah digital. Dalam konteks tersebut, murid bukan sahaja belajar melalui buku teks dan nota, tetapi juga menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Kahoot atau Quizizz untuk mengukuhkan pemahaman. Namun, guru tidak berhenti pada aspek kognitif sahaja. Dalam kelas, guru juga menekankan nilai murni seperti kejujuran, kerjasama dan rasa hormat. Misalnya, apabila murid diberikan tugasan perkumpulan, guru menilai bukan sahaja melalui hasil tugasan, tetapi juga cara mereka untuk berkomunikasi dan bekerjasama. Di sini jelas, pelaksanaan PDP bukan sekadar memenuhi keperluan akademik, tetapi turut menyemai nilai akhlak mulia selari dengan hasrat FPK. Sebagai contoh konkret, dalam kelas sains murid yang menjalankan eksperimen talian mama, pada masa yang sama, guru kena memperkenalkan simulasi digital untuk membantu mereka memahami teori yang lebih kompleks. Hasilnya, murid bukan sekadar memperolehi ilmu pengetahuan, tetapi juga memupuk nilai disiplin, tanggungjawab dan integriti semasa menjalankan eksperimen. Mereka akan belajar bahawa pengetahuan tanpa akhlak boleh membawa mudarat, tetapi pengetahuan yang disertai nilai akan memberi manfaat kepada diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Kesimpulannya, hubungan antara perkembangan pendidikan Malaysia dengan FPK sangat jelas. Dalam konteks ini, prinsip yang ada dalam FPK telah menekankan insan seimbang yang tak harmonis. Pendidikan Malaysia pada hari ini melalui kurikulum semasa dan pendekatan bilik darjah digital ini telah merealisasikan hasrat tersebut. Pendidikan madani ini juga menjadi jabatan yang menghubungkan prinsip FPK dengan keperluan abad ke-21.
Dengan kata lain, segala transformasi pendidikan yang berlaku pada hari ini masih berbasikkan loh semangat FPK kerana matlamat akhirnya tetap sama, iaitu melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan juga menyumbang kepada pembangunan negara serta kesejahteraan sejagat. Baiklah, setelah kita melihat hubungan perkembangan pendidikan dengan FPK, mari kita beralih pula kepada falsafah pendidikan guru ataupun ringkasnya FPG. Di mana FPG ini sebenarnya adalah pelengkap kepada FPK. Jika FPK menetapkan matlamat pendidikan negara, maka FPG pula memberi panduan tentang peranan dan juga sifat seorang guru dalam usaha melahirkan insan yang seimbang seperti yang dihasilkan oleh FPK. Jadi, saya akan menerangkan pula tentang prinsip asas FPG, di mana FPG ini menegaskan bahawa seorang guru bukan sahaja seorang penyampai ilmu, tetapi juga seorang pendidik, pembimbing dan juga agen transformasi masyarakat, di mana guru haruslah berilmu, berakhlak mulia, progresif serta bersedia untuk menghadapi cabaran semasa. Dalam konteks abad ke-21, guru berperanan sebagai pemudah syara ataupun facilitator. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu kerana murid boleh mendapatkan maklumat dengan lebih cepat melalui internet. Sebaliknya, guru bertanggungjawab membimbing murid untuk menilai maklumat, mengaplikasikannya serta menghubungkannya dengan nilai dan juga akhlak yang betul. Baiklah, mari kita lihat pula hubungannya dengan perkembangan pendidikan. Di mana jika kita lihat perkembangan pendidikan pada hari ini, peranan guru telah banyak berubah. Guru kini perlu menguasai kemahiran teknologi digital kerana proses pengajaran dan juga pembelajaran banyak menggunakan platform maya seperti Google Classroom, Google Meet dan juga lain-lain. Jadi namun penggunaan teknologi ini tidak bermakna guru hanya mengajar secara mekanikal. Guru perlu memastikan nilai kemanusiaan, empati dan juga moral tetap menjadi teras dalam PDP. Di sinilah hubungannya dengan FPD, di mana jelas kelihatan guru berfungsi sebagai penjaga nilai dalam budaya dalam masyarakat, walaupun menggunakan media moden. Baiklah, mari kita telusuri bagaimana pelaksanaannya dalam bilik darjah. Jadi di dalam bilik darjah, seorang guru secara mungkin menggunakan peta interaktif ataupun video dokumentari digital untuk menarik minat murid. Tetapi pada masa yang sama, guru menyelipkan perbincangan tentang nilai patriotisme, hormat kepada tokoh perjuangan dan pengajaran daripada sejarah. Begitu juga dengan kelas matematik. Guru mungkin menggunakan aplikasi GeoGebra ataupun Desmos untuk menerangkan konsep graf dengan lebih interaktif. Tetapi dalam masa yang sama, guru meranting murid supaya lebih sabar, terdidik, jujur dalam pengiraan. Semua ini menunjukkan guru bukan sekadar mengajar ilmu, tetapi juga mendidik nilai. Inilah yang dimaksudkan dengan pelaksanaan prinsip FPG dalam perkembangan pendidikan semasa. Kesimpulannya, hubungan antara perkembangan pendidikan dengan FPG sangat rapat. Jadi kita boleh lihat bahawa guru ini sebagai agen transformasi yang memastikan murid bukan sahaja menguasai ilmu dan juga teknologi, tetapi juga membesar sebagai insan yang berakhlak mulia, kritis dan juga bertanggungjawab. Dengan kata lain, walaupun dunia berubah dengan teknologi digital, guru tetap memainkan peranan utama dalam membentuk wangkah dan jati diri murid. Baiklah, seterusnya, mari kita bincangkan pula tentang pemerkasaan kurikulum dalam era digital, di mana perkembangan pendidikan semasa jelas menunjukkan bahawa kurikulum kita tidak boleh kekal statik. Ia perlu sentiasa diperkukuh untuk memastikan murid bersedia menghadapi cabaran dunia moden yang penuh dengan teknologi, persaingan global dan isu yang kompleks. Jadi sekarang saya akan terangkan pula tentang maksud pemerkasaan kurikulum, di mana pemerkasaan kurikulum bermaksud usaha memperkukuh, memperbaharui dan menyesuaikan isi kandungan serta kaedah pembelajaran supaya sesuai dengan keperluan murid pada zaman kini. Jadi dalam era digital ini, kurikulum ini perlulah mengintegrasikan teknologi digital, literasi media dan maklumat, pendidikan karakter dan sivik, serta kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula contoh integrasi digital. Jadi terdapat beberapa contoh seperti contohnya dalam subjek bahasa Melayu, kurikulum kini boleh digabungkan dengan aktiviti projek digital seperti vlog, blog ataupun podcast. Jadi murid bukan sahaja belajar menulis ataupun bertutur, tetapi juga mengedit, menyusun maklumat dan menyampaikan hujah melalui medium digital. Manakala dalam subjek sains dan matematik pula,
guru menggunakan simulasi makmal maya ataupun perisian pemodelan yang menggantikan eksperimen yang berbahaya atau mahal. Jadi murid dapat belajar dengan lebih interaktif dan pada masa yang sama menguasai kemahiran ICT. Namun, pemerkasaan kurikulum bukan hanya tentang teknologi, tetapi ia juga tentang pembinaan karakter dan juga jati diri murid. Kurikulum pada abad ke-21 menekankan nilai integriti, tanggungjawab, hormat dan juga kesedaran sivik. Sebagai contoh, murid didedahkan dengan projek kebersihan sekolah ataupun program komuniti digital yang mengajar mereka tentang kepentingan menjaga alam sekitar, bekerjasama, prihatin kepada masyarakat dan juga lain-lain. Dengan cara ini, kurikulum bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk insan yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan bersama. Jadi, apa hubungan pendidikan madani, FPK dan juga FPG ni? Jadi, pemerkasaan kurikulum dalam era digital sangat selari dengan prinsip pendidikan madani, FPK dan juga FPG. Jadi, FPK ni dia menekankan insan yang seimbang dan juga harmonis. Dan FPG menekankan peranan guru sebagai pemudah cara dan pembimbing. Manakala pendidikan madani menekankan nilai ihsan, hormat dan juga integriti. Jadi apabila kurikulum diperkukuhkan dengan integrasi digital dan juga nilai kemanusiaan, maka ketiga-tiga prinsip ini akan bergerak seiring. Dan hasilnya, murid bukan saja mahir menggunakan teknologi tetapi juga memiliki sahsiah dan kesedaran sosial yang tinggi. Jadi sebagai rumusan ataupun kesimpulan, pemerkasaan kurikulum dalam era digital adalah kunci untuk memastikan pendidikan di Malaysia ini kekal relevan. Jadi murid yang dilahirkan melalui kurikulum ini akan menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, celik teknologi dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara dalam kerangka pendidikan madani. Baik, untuk soalan pertama ini, saya ingin menegaskan bahawa pemerkasaan kurikulum adalah pemangkin utama kepada pembangunan murid dalam era pendidikan madani. Kenapa saya berkata begitu? Sebab kurikulum ialah nadi kepada pendidikan. Kalau kurikulum kita sekadar menekankan peperiksaan, murid hanya akan mahir menghafal tetapi tidak mampu berfikir secara kritis. Tetapi bila kurikulum diperkukuhkan dengan elemen literasi digital, pendidikan karakter dan pembelajaran bermakna, maka murid akan lebih bersedia untuk menghadapi dunia sebenar. Sebagai contoh, program banyak seperti STEM dalam kurikulum bukan saja mengajar murid tentang ilmu sains teknologi, kejuruteraan dan matematik, tetapi juga melatih mereka untuk menyelesaikan masalah berkolaborasi dan berinovasi. Ini semua adalah kemahiran penting dalam pendidikan madani. Selain itu, pemerkasaan kurikulum juga memastikan murid mendapat pendedahan kepada nilai ihsan, hormat dan integriti. Contohnya melalui mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan Islam dan pendidikan sivik. Murid bukan sahaja belajar teori tetapi diajar untuk mempraktikkan nilai tersebut dalam aktiviti kelas dan kurikulum. Maka jelaslah bahawa pemerkasaan kurikulum bukan sekadar tambahan tetapi menjadi pemangkin utama untuk membentuk murid era pendidikan madani yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Soalan 2. Bagaimanakah pemerkasaan kurikulum dapat menjadi pemangkin pembangunan murid secara menyeluruh? Untuk soalan kedua, saya ingin menekankan bahawa pemerkasaan kurikulum dapat membangunkan murid secara menyeluruh kerana telah melibatkan 3 aspek utama iaitu akademik, sosial dan juga kemahiran hidup. Yang pertama, dari aspek akademik, pemerkasaan kurikulum membolehkan murid menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih relevan dan interaktif. Contohnya, melalui projek inovasi murid, mereka bukan sahaja belajar teori tetapi dapat menghasilkan produk atau idea yang boleh digunakan dalam kehidupan sebenar. Kedua, dari aspek sosial, kurikulum yang diperkukuh menekankan nilai murni dalam setiap pembelajaran. Misalnya, dalam aktiviti kurikulum seperti unit beruniform, murid boleh belajar tentang kepimpinan, disiplin dan kerjasama. Yang ketiga, dari aspek kemahiran hidup. Dengan adanya integrasi teknologi dan aktiviti projek berasaskan komuniti, murid bukan sahaja mahir dalam akademik tetapi juga mempunyai literasi digital, kesedaran sivik serta kemahiran komunikasi dan kolaborasi. Maka,
Melalui pemekasaan kurikulum, murid dapat berkembang secara menyeluruh, bukan sahaja cemerlang dalam perbalisaan, tetapi juga memiliki jati diri, akhlak mulia dan daya saing global. Sebagai lumusan, jika kita gabungkan jawapan daripada kedua-dua soalan tadi, kita boleh simpulkan bahawa pemekasaan kurikulum bukan sekadar memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga memajukan pembangunan holistik murid. Tindakan tersebut juga memastikan murid bersedia untuk menghadapi cabaran abad ke-21 dengan ilmu, nilai dan kemahiran. Inilah sebenarnya roh pendidikan madani yang menghidupkan kembali prinsip FPK dan FPG dalam konteks semasa. Jadi kalau kita gabungkan jawapan daripada kedua-dua soalan tadi, kita boleh simpulkan bahawa pemerkasaan kurikulum bukan sekadar memenuhi tuntutan akademik, tetapi ia memacu pembangunan holistik murid. Ia memastikan murid bersedia menghadapi cabaran abad ke-21 dengan ilmu, nilai dan kemahiran. Inilah sebenarnya roh pendidikan madani yang menghidupkan kembali prinsip FPK dan FPG dalam konteks semasa. Maka, mesej utama yang kami ingin sampaikan dalam video ni ialah pemerkasaan kurikulum adalah kunci pembangunan murid holistik dalam era pendidikan madani. Hanya melalui kurikulum yang diperkukuh dan dilaksanakan berasaskan nilai FPK dan FPG, barulah kita dapat melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik, tetapi juga memiliki jati diri, empati dan tanggungjawab sosial. Generasi inilah yang bakal menjadi asas kepada masyarakat Malaysia yang benar-benar madani, iaitu masyarakat yang berilmu, beradab dan bertamadun. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahawa tanggungjawab untuk menjayakan falsafah dan dasar pendidikan ini bukan hanya terletak pada guru, tetapi juga seluruh warga sekolah, ibu bapa serta masyarakat. Apabila semua pihak memainkan peranan dengan penuh amanah, maka cita-cita untuk membentuk masyarakat madani yang seimbang dan berakhlak tinggi bukan lagi angan-angan, tetapi satu kejayaan.